Okay, bismillah. FCPO 7 April ada pergerakan yang masif hari Selasa tu. Hampir dapat 200 tick lah kalau kita ada entry dekat sini. Tapi apa-apa pun, trader kena stick to the plan, stick to the rule, jangan ubah. Kalau macam saya pun tak kena dengan saya punya SOP, saya tak entry. Tapi kita take this lesson, take this trade, take this pergerakan ni as lesson lah. So kita boleh study ataupun kita boleh guna untuk trading yang akan datang. Okay, kita tengok dulu setup dia. Sebelum tu Isnin kita tengok macam sideways kat sini. Lepas tu okay, kat sini opening dia gap down pukul 2.30. Lepas tu tiba-tiba ada massive candle kat sini, huge candle with high volume. Ini berapa ni? Dalam 22 tick kan. So kat sini dalam 22 tick. Tapi kalau kita tengok kejap kita tengok 1 minute, dia low risk tak kalau kita nak masuk entry. Okay, pun lebih kurang juga dia terus spike kat sini kan. So dalam kalau 1 minute 29 tick. Okay, kita tengok 3 minit lah. Tak apa, kita tengok 3 minit. Okay, kalau kita ada entry kat sini, kat mana kita punya cut loss, mungkin dekat below strong candle ataupun dekat previous support. Tapi ni macam very strong, kita boleh tanda dekat sini lah dulu, kat sini, supaya tak makan kita punya capital. Okay, kita entry kat sini, entry, sell. Okay, macam mana kita nak take profit ataupun nak secure profit ataupun nak cut loss lah kalau kita salah kat sini. Tapi ini memang menjadi, dia terus jalan kat sini sampai closing. Tapi malangnya pukul 9 malam dia gap up, tapi masih tak hit kita punya cut loss lah. Dan bukan bermakna gap up je kita terus exit, sebab masih ada strong support kat sini. Mungkin kalau kita exit bila dia dah jalan banyak, dia dah dekat top, dia gap down dengan banyak, ada volume. Kalau kita tengok kat sini pun volume pun masih low kat sini kan, berbanding breakout candle punya volume. Dia low, lepas tu masih maintain above cut loss level, kita hold, dan esok paginya boom, gap down 145 tick. Okay, kita tarik, kita bertrailing mungkin dekat separuh dulu. Kita kena careful kat sini. Okay, kat sini dah ada rebound, kita boleh tanda kat sini dia rebound. Tapi kalau dia makan banyak sampai separuh gap ni, dia nak fill this gap, kita boleh exit terus lah. Sebelum dia hit kat sini dah kita bagi profit balik kan. Tapi kat sini dia rebound, so kita boleh naikkan kita punya trailing. Okay, dia gap lagi pukul 2 hari Rabu, kita boleh naikkan kita punya kat sini. Okay, dia gap lagi malam tu, gap down, kita boleh naikkan lagi kat previous support. Dan lepas tu dia break kat sini, so dia break structure kat sini, kita boleh exit kat sini. Dan kalau kita tengok lepas tu dia terus naik balik. Okay, kalau kita ada entry dekat sini lah, yang mana saya tak entry sebab saya punya maximum loss hanya 20 tick lah, dah dapat 200. So kat sini sebab dia very strong candle, lepas tu cut loss pun jauh, saya tak take any trade kat sini. So dalam 30 tick saya tak mampu untuk ambil risiko ni, saya pun tak mampu untuk ambil profit kat sini. So tak apa, kita cari setup yang low risk dan bagi sama same high return kan, macam ni. Okay, tu je untuk study 7 April. Wallahualam. Kalau ada soalan boleh tanya.